Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali ke podcast kita lah di AZ Blooms. Bersama saya kali ini tak lain dan tak bukan adalah Syafiq Cute lah, yang bersama kita dah beberapa kali bersama kita sepanjang tahun lepas dan tahun ini juga. Dan memandangkan kita dah masuk bulan puasa, bulan Ramadan, kita pun pertama sekali nak ucapkan selamat menyambut Ramadan pada tahun ini 2026. Selamat berpuasa dan selamat beribadah lah kepada semua umat Islam, khususnya di Malaysia. Syafiq, khabar Syafiq? Alhamdulillah Sempena puasa kan? Selamat berpuasa. Selamat berpuasa lah. Okey, Syafiq, apa masuk bulan puasa ni Syafiq sibuk ke dengan event-event, ada undangan ke apa ke, ada masak ke? Alhamdulillah, masih ada lagi sebab kita ada buat demo memasak lah. Demo memasak lah. Mesti semua yang nak demo masak tu nak tengok semua nak celok menu resipi sahur dan puasa lah. Bukan puasa juga menu raya. Biasanya bulan puasa ni macam masak berbuka dengan sahur tu biasa sekali dia orang nak lihat raya. Walaupun awal puasa menu raya tu raya tu dah masuk, Ya, betul lah. Biskut Raya ni lah. biskut raya. Biskut raya lah. Nak cari yang simple, yang mudah, yang memang boleh buat lah. Sebab bagi saya memang ada yang akan membeli pada masa sama, satu dua dia akan buat. Beli juga. Betul. Beli juga, tapi yang nak buat di rumah tu mesti ada juga kan. Okey. Macam ni Syafiq, bila masuk bulan puasa, bila masuk bulan Ramadan ni kan, macam mana rutin seharian Syafiq di rumah? Rutin, biasanya rutin tu akan berubah sedikit lah. Sebab bila bulan puasa ni kita kena bangun lebih awal lah. Sebab kita nak sahur. Persediaan untuk sahur. Lepas tu kita ada anak kecil. Dia pun sibuk lah nak bersahur kan. Dia pastinya akan bangun. Dia akan bangun awal juga. Lepas tu pula budak kecil ni dia tak boleh tengok mak ayah dia berdua. So akan ada sedikit lah kekalutan pada ketika itu. Sebab kita nak sediakan nak sediakan sahur. Lepas tu pula kita nak prepare pula untuk pergi kerja. Iman lah. Ya, waktu sahur tu ada waktu sahur gitu, lepas dah balik pula balik kerja pula. Biasa kita nak bikin menu. Biasanya macam saya ni jarang pergi bazar Ramadan, kecuali pada hujung minggu. Macam weekdays tu susah kan, kita balik dengan jamnya. Cepat lah. Tak cepat. Cerita tentang sahur. Syafiq ready makanan untuk sahur tu di sebelah malam ataupun pada pagi tu? Okey, biasanya saya akan ready pada waktu malam. Malam. Biasanya ataupun kita masak waktu berbuka. Lauk lebihan daripada berbuka tu kita bawa ke sahur. Tak ada menu baru lah. Tak ada menu baru, kita bukan kat kampung macam mak kita. Kalau kat kampung kan, kalau mak nenek tu yang puasa tajuk lain. Betul. Yang sahur ni tajuk lain pula kan. Sebab kita zaman sekarang suami isteri bekerja. Betul. So masa tu agak limited. So kita gunakan kaedah yang orang kata smart lah. Macam tu. Okey. Tadi Syafiq cerita antara apa cabaran dia tu waktu sahur. Tapi antara daripada waktu sahur, siang sehingga berbuka, nak bertemu sahur pula, masa mana yang kuat mencabar lah untuk Syafiq? Kuat mencabar tu bagi saya adalah dengan kerjanya. Nak pergi kerja, nak balik kerja, nak masak pula. During nak berbuka tu. Sebab kita balik kerja. Kita balik kerja, kita duduk KL, kita tahu macam mana. Betul. Nak balik traffic jam kan. Kita traffic jam dia, kita balik. Kita dah set timing. Sebelum balik rumah tu dah kena pergi ambil anak. Ambil anak dah sampai jam lagi, masa baik terbuang sampai rumah. Sampai rumah nak kena uruskan anak, segala-gala barang kan, kita nak kena siap, nak semayang asar lagi, nak memasak lagi. Itu memang cabaran bagi saya. Tengah masak bunyi pula. Nak itu, nak ini. So sekarang saya akan ambil pendekatan, kita akan masak banyak,
kita akan makan benda tu untuk 2-3 hari. Sebab habis jadi tak kisah. Panaskan lah. Ya, Panaskan. kita akan panaskan. Biasanya kalau benda tu tak sempat kita tengok. Betul? Lagi-lagi kalau KL hari Jumaat. Oh, petang ya, petang. Ya. Oh. Tapi tak tahu bulan puasa setiap hari. Sebab semua dah balik awal sikit. Ya. Tapi sama juga kalau dah Ya. tempuh di waktu yang sama, Betul. dia akan sama juga situasi Dia memang cabaran lah. cabaran. Dia Itu sosok ke tidak? Syafiq dikira okey juga sebab dia hanya pergi bazar ketika hujung minggu. Ya. Kalau hari pergi bazar, memang tak sempat. Sebab kita dah pernah pergi, dah rasa so tak nak pergi. Nak cari parking lagi. Ya betul. Saya tak nak kata apa bila jam Cari parking lagi. kereta. Itu belum lagi budak kecil wah dia dah bosan. Itu memang cabaran. Okey. Cerita tentang suasana nak buka puasa. Ada beza tak antara dulu Syafiq di kampung dengan Syafiq sekarang? Suasana nak bertemu time nak buka puasa tu. Kalau dulu pukul 5, pukul 6 nak tunggu maghrib tu, kalau dekat kampung tu dah meriah dah tu. Berbeza. Ada beza tak? Saya sangat-sangat berbeza di kampung dengan kehidupan sekarang. Sebab di kampung kita masih kecil kan. Kata apa, masih single, nak menunggu. Kita tak masak, kita menunggu makanan daripada orang tua. Dia lain. Kita boleh hidang, kita berebut dengan adik-beradik. Tapi bila kita yang kalut kan kat sini. bila kita zaman saya sekarang di rumah, dia suami isteri kalut. Kita yang sediakan kita yang sedia, kita yang pulang kabut. Menjadi Dengan anak orang yang kecil pula, menyediakan tu. yang anak kecil pula macam meringik. Dia memang tak boleh kita buat. Tak boleh kita nak buat kerja. Time tu salah seorang kena bergilir. Memang berbeza. Kadang-kadang orang kata apa, makan apa yang ada je kadang. Cuma ingat tu, kena bergilir-gilir. Ya. Okey. Itu suasana antara di kampung dengan kita dulu dengan yang sekarang ni lah. Ketika nak buka puasa, Syafiq suka yang konsep yang macam mana? Lebih suka yang hidang sekali semua ataupun sikit-sikit ke macam mana? Okey, kalau macam saya, kalau macam dia bergantung. Kalau ada semua lauk tu saya suka semua ada. Letak siap. Ya, letak siap-siap apa yang ada. Kalau sikit-sikit tu nanti kan kita akan lupa pula. Kita dah beli ataupun dah masak, takkan kita nak letak semua kan. Kita lupa, tak tahu dah ada pula. Kita kenyang dah tu bazir pula. Okay. Soalan cepu cemas. Buka puasa sepanjang bulan puasa ni kan. Siapa yang tentukan menu? Syafiq ke ataupun Mami Cute? Okey, kalau tu banyak kepada saya. Syafiq yang tentukan. Ya, banyak kepada saya. Kadang-kadang Mami Cute akan tanya, nak makan apa kita makan ni lah nak. Mungkin biasanya dia akan ikut je. Okey. Dia kata dia tolak batu ke pasir. Itu Mami Cute. Dia Senang kata kan? tolak batu ke pasir. Kadang ikut saya sebab saya kadang-kadang cerewet juga dalam masakan makanan. Okey. Syafiq yang tentukan menu sepanjang bulan Ramadan. Tapi atas perbincangan juga lah. Betul. Okay. Tapi ada tak satu menu simple, walaupun simple tapi wajib ada? Ada tak? Tu sayur. Sayur. Sayur bagi saya. Syafiq bagi favorite ni. Sayur. Tak kira sayur apa tapi wajib ada. Wajib ada satu kan? Walaupun tak masak, timun ke. Tak kisahlah janji untuk sayuran lah. Ya, mesti ada. Memang ada macam mana pun. Kalau pergi berbazar pun kita akan cari. Kalau tak ada, memang kita pergilah mall cari timun. Cari timun, potong. Memang itu memang simple ya. Tapi tetap wajib kena ada. Ya. Okey. Menu dah ada. Benda yang wajib walaupun simple dah ada. Syafiq, kalau cerita bab nak buka puasa ni, apa maksud cukup pada Syafiq? Setengah orang tu, kalau di bazar tu, kita kalau tengok tu, kalau ada 10 jari lah plastik. Kalau Syafiq macam mana? Okey, macam apa maksud cukup? Macam family kami lah kan, Mami Cute, Mami Cute dan Baby Cute ni. Kami bukan seorang yang pemakan biasanya kami yang cukup ada protein, karbo dengan serat. Serat kenyang. 3 tu. Biasanya kami cukup 3 tu. Kadang kuih pun tak ada. Jarang-jarang kami ada. Air pun kami tak minum air manis. Kami akan minum air kosong kan? Itu dah cukup bagi kami dah. Tapi nak sampai ke tahap tu nak jaga disiplin tu sukar juga kan?
mungkin suka, tapi kalau kita dah biasa, insyaAllah boleh. Sebab kami bukan kat rumah makan. Kalau beli pun memang tak habis. Kadang macam Mami kan, dia beli manisan kan, satu bekas tu kan. Ambil masa, orang kata hampir 2 minggu lah untuk habis. Satu sudu. Itu memang kami tu cukup dia makan pada hari tersebut. Kami dah asyik-asyik. Kalau ayam seketul-seketul je lah. Betul je lah. Masak seorang. Tak adalah macam hari ni macam RM1,000 macam teringin nak belilah 2-3. Tak ada kan? Jarang lah. Kita tahu tu akan beli banyak, tapi tutup esoknya. Dia takkan makan pada hari yang sama. Bukan sekali mengadap lah. Bukan. Bukan sekali mengadap. Okey. Tu cerita tentang bulan puasa. Bila nak masuk ke nak raya ni. Puasa nak raya pula. Apa persiapan raya yang paling cepat ni bila? Pertengahan puasa ke? Kadang-kadang ada orang yang dah buat persiapan tu seawal Ramadan. Ada orang yang pertengahan. Tapi ada orang dia nak tunggu yang lalas tu. Dia nak rasa vibe tu. Saya jenis last. Oh, jenis last. Saya memang jenis last. Sebab kita orang suka pergi bazar. Yang orang buat. Yang kat mana? India semua tu. Kat semua tu. Saya suka pergi situ. Rasa vibe tu. Rasa vibe dan harga tu. Kalau kau pergi awal, harga mahal. Ini tips bila Syafiq. Tapi ikut nasib jugalah. Kadang-kadang macam saya akan ikut perempuan. Perempuan beli dulu biasanya. Kan tema dia so, akan beli baju dia. Dia dah terobong. Kita baju lelaki kan. Kita dah beli banyak pilihan. Orang perempuan kan ada jenis-jenis dia. Anak warna ni, kita yang lelaki akan matchkan warna apa yang diorang dia dah teropong sebelum puasa. Tapi jangan risau. Bila dah last minute, dia nak warna merah, bertukar warna biru. Itu dia dah beli. Lawa lah pula. Ataupun dia dah beli dulu, dia kata ni hari pertama. Tiba-tiba dia last minute kita pergi shopping, yang inilah sebenarnya hari pertama. Dia beli first tu dah hari keberapa. Adalah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ya. Okey, itu persiapan dari segi baju. Tapi kalau nak cerita tentang menu hari raya, especially cookies lah, biskut raya. Syafiq akan start. Syafiq buat juga? Buat. Kita akan buat sebab saya akan buat untuk mak saya, untuk mertua dan diri sendiri kat rumah. Kita akan buat tapi tak banyak lah. Cuma lagi macam 5 jenis macam tu. Ada buat jualan juga? Jualan tak buat. Tak buat kan? Tak buka? Tak buka. Ramai juga nak buat apa ni? Apa tu penat sebenarnya. Ramai juga yang tanya. Ya, memang penat nak buat sebenarnya. So kita nak buat makan sendirilah. Tiga bekas lah mesti. Untuk rumah sendiri. Bila start tu? Bila start kita puasa ataupun bukan dah. Kita start sebelum puasa. Dah start sebelum puasa? Biasanya seminggu sebelum puasa ataupun raya Cina ni pun kita dah start dah. Kadang-kadang bulan puasa kita tak ada masa dia. Tengok kadang malam tu lepas buka kita boleh buat. Sebab boleh senang je nak buat. Okey. Itu persiapan raya untuk menu biskut, cookies raya tu kan. Cerita tentang raya tu pula. Syafiq balik mana? Tahun ni saya akan balik belah isteri saya lah. Di mana tu? Saya di Muar je. Di Muar, dekat-dekat juga lah situ dekat-dekat lah Melaka ke Muar. Lepas raya situ kita balik balik Melaka sekejap. Satu jalan mudah. Muar, apa special pagi raya? Muar macam saya Muar ke Muar? Muar pagi dia sama je. Sama ya? Tapi yang lain sikit Muar ni ada ayam masak kicap. Ayam masak kicap kan? Muar dia. Rendang ada macam biasa. Tapi mesti ada yang masak kicap. Ataupun daging masak kicap. Rasa Johor kan? Apa dah rasa Johor. Tapi rumah mertua saya macam lah. Saya lah akan menolong lah, menantu yang menolong. Mertua masak sama-sama. Bukan Syafiq yang tentukan menu Tak ada, dia. So macam biasanya mak mertua dah kata, mak dah blender semua dah, dia nak masak tu okey. Dia tolong lah, dia masak dia cepat lah. Suasana raya tu, apa ada beza tak antara dulu dengan sekarang? Sangat-sangat berbeza lah. Bagi saya, zaman dulu, zaman sekarang. Zaman sekarang zaman gadget. Kita pun kalau tengok anak-anak kecil pun semua dah, kalau nak beraya orang pun tak macam dulu. Tak menyembang je. Lagi ada beraya sini kan. Soalan pertama masuk rumah orang ada wifi tak? Password wifi. Itulah dia akan
saya sendiri pun kadang-kadang nak bagi tenangkan anak pun kita terpaksa bagi. Terpaksa bagi je. Ya. Kita dah sampai satu tahap tu kita dah entertain dia dah takkan kita entertain sampai 2 jam kita buat satu ketika tu kita diam sekejap. Ada limit lah. Ada limit. Okey. Raya kan. Bila sebut raya, makan dengan keluarga, apa kenangan yang Syafiq rasa yang Syafiq tak boleh lupa dan Syafiq kena bawa benda tu sampai bila-bila? Okey, kalau kenangan bagi saya Momen makan tu, pada hari raya. Makan tu adalah makan ramai macam biasa yang salaman tu lah. Salaman ya. Perlulah kita bawa sampai bila-bila lah. Kita kena ajar Ziarah je, kena berkunjung je. Generasi apa ni jarang kunjung-kunjung lah. Kita kumpul, kita bersalaman. Lepas tu kita kena pergi saudara supaya kita ingat. Kalau Syafiq perasan sekarang ni zaman dah makin maju, teknologi makin canggih. Kita tengok suasana tu agak berbeza, for sure berbeza. Dari segi dulu kalau kita zaman tak canggih sangat tu, hari raya kita nak pergi rumah orang. Pergi rumah orang jumpa keluarga. Time tu lah kadang-kadang baru nak kenal dengan 2 pupu lah, 3 pupu lah. Tak tahulah apa benda nama lagi keluarga tu. Tapi sekarang ni dia jadi macam dah tak ada rasa sangat. Sebab bagi saya keberadaan orang tua tu. Bila orang tua tu masih ada, dia yang mengikat kita ya. Dia mengikat kita dan dia akan membawa kita kepada saudara-saudara yang kita tak pernah. Betul. Tanpa tu saya kata kalau masih dia orang ada ni, dia nak berjalan tu kita bawa lah dia kepada saudara dia nak buat. Di situ kita kenal. Tapi esok-esok kalau dia dah tak ada lagi, saya rasa memang kita takkan pergi. Kita pun tak habis dekat tu je lah. Ya. Itu realiti sekarang. Kan? Tapi tak seronok kan macam tu kan. Sepatutnya kita yang kena teruskan lah legasi dan suasana yang macam tu. Supaya hubungan keluarga, hubungan jiran dan kenalan-kenalan tu akan terus sampai bila-bila lah. Especially anak-anak kita yang generasi baru ni kan. Kalau tak dia akan terhenti mungkin setakat kita je. Jadi lama kita ada lagi, saya tahu dia akan bawa habis. Kalau tak ada, dah tak ada lah. Habis je lah. Habis. Dan sebelum tu akan habis. Rugi. Okey, kita pun dah nak sampai di hujung sembang-sembang kita ni. Sebenar apa puasa dan raya ni, ada tak Syafiq nak ucapkan kepada follower Syafiq ataupun yang dah lama support Syafiq di semua platform ni lah? Dekat ucapan saya ringkas saja. Okey, selamat selamat menyambut selamat hari hari berpuasa lah. Berpuasa kepada semua umat muslim dan muslimat. Dan di samping juga saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua muslimat, maaf lahir dan batin, dan terima kasih kerana sentiasa menyokong saya. Setiap kali video yang saya buat masih ada yang masih berani saya. Ramai. Sebab ramai yang cakap Syafiq, menu Syafiq simple macam campak je jadi. Itu yang menarik tu. Tu saya nak tegaskanlah sekali lagi, kalau jadi content creator tu sebarkanlah kebaikan. Ya, itu yang paling mustahak lah. Manfaat kepada orang ramai. Ya. Okey, terima kasih sekali lagi belum ucapkan kepada Syafiq yang sudi bersama kita, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di sembang-sembang podcast kita yang di lain masa. Dan dalam masa yang sama, Azab Blooms juga nak mengucapkan selamat menyambut Ramadan, selamat berpuasa, dan seterusnya selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua follower Azab Blooms dan juga Syafiq juga. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.